Oh, sekejap. Penat. Sebelum tu, perkenalkan, saya Ainul Husna dari channel Putra SMK Bandar Baru Putra. Orang tahu tak kenapa saya penat hari ni? Sebab hari ini Jumaat 28 Februari, sekolah kami mengadakan acara kejohanan merentas desa dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bagi peringkat sekolah yang bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Putra. Mengumumkan ketibaan Tuan Pengetua Tuan Haji Ni Muhammad Sufian bin Awang ke Dewan Putra. Saat Bandar Baru Putra, Puan Yusliza binti Muhammad Yusof. Baik, bersama saya sekarang Cikgu Fakri, Ya, saya. Guru SMK Bandar Baru Putra. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Boleh saya bertanya satu soalan? Boleh. Apakah tujuan utama acara merentas desa ini? Okey, saya ataupun sekolah ni buat adalah untuk meningkatkan semangat kesukanan untuk para pelajar lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah menyahut cabaran satu murid satu sukan yang disediakan oleh KPM untuk kita meneruskan acara ni lah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memupuk semangat kesukanan bagi seluruh warga SMK Bandar Baru Putra. Okey. Baiklah, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Sekian, itu sahaja daripada saya, Ainul Husna, melaporkan channel Putra SMK Bandar Baru Putra. Terima kasih.